Malam itu Hanafi menerima mesej dari nombor sendiri, bukan nombor orang lain, bukan nombor tak dikenali, nombor dia sendiri. Dan mesej itu hanya satu ayat. Jangan percaya apa yang kau nampak selepas pukul 1.40 pagi. Hanafi bukan jenis yang percaya benda pelik. Hidup dia biasa, tenang, normal. Tapi malam itu semuanya berubah. Jam menunjukkan 1.39 pagi. Telefon dia bergetar. Dia buka dan terus kaku. Pengirim, Hanafi, nombor dia sendiri. Jangan percaya apa yang kau nampak selepas pukul 1.40 pagi. Hanafi berkerut dahi. Bug. Jam bertukar. 1.40 pagi. Dan tiba-tiba sunyi. Bukan sunyi biasa, macam dunia berhenti bernafas, kipas mati. Bunyi luar hilang. Hanafi bangun perlahan. Dia buka pintu bilik. Ruang tamu terang. Terlalu terang, macam warna dunia berubah sedikit. Dia nampak ibunya duduk di sofa. Mak, perempuan itu berpaling. Senyum. Tapi senyuman itu lambat. Dah bangun Hanafi silap suara betul. Tapi rasa salah. Mak buat apa sini? Perempuan itu bangun. Langkah dia terlalu sempurna. Aku tunggu kau. Hanafi terus kaku. Telefon bergetar lagi. Yang di depan kau sekarang. Bukan mak kau. Hanafi angkat muka. Senyuman itu makin lebar. Lebih lebar dari manusia biasa. Hanafi lari keluar rumah. Sunyi. Lampu jalan terlalu putih. Semua rumah jiran. Tingkap terbuka. Dan di setiap tingkap ada orang memandang dia serentak. Telefon berbunyi. Jangan buat bunyi. Mereka belajar dari kau. Tiba-tiba Hanafi. Dia pusing. Seorang lelaki berdiri. Dirinya sendiri. Jangan lari, kata lelaki itu. Kalau kau lari, mereka tahu kau asli. Apa benda ni? Ini salinan dunia kau. Salinan? Mereka tak boleh masuk dunia kita. Jadi mereka tiru. Hanafi menggigil. Semua ni palsu?